6 senjata dan tahap kekuatan senjata. Yang pertama, kita ada penukul. Kekuatan penukul kita boleh lihat daripada video ini, yang di mana tahap serangan dia tidak terlalu kuat. Yang kedua, kita ada crowbar. Crowbar ini sangat kuat apabila menyerang zombie. Yang ketiga, kita ada pistol. Serangan pistol sangat laju hingga tidak sempat untuk lihat. Yang keempat, kita ada batang pipe. Batang ini sangat kuat juga seperti crowbar. Yang kelima, kita ada pendayung sampan. Ini sangat slow apabila serang pada hadapan zombie, tetapi apabila serang dari belakang dia sangat kuat. Yang keenam, ada kayu hoki. Kayu hoki ini pun sama seperti pendayung sampan tadi. Dia sangat kuat apabila serang di belakang sahaja.